Kisah ini berlaku pada tahun 2002 di sebuah kawasan Felda di Kelantan. Alin ada 5 orang kawan rapat. Isa, Yati, Epul, Soleh dan Amy. Diorang ni geng Ribena. Semua benda buat sama-sama. Main pondok-pondok, lastik burung, semua redah. Satu hari, Amy ajak kawan-kawan dia pergi mandi kat satu sungai jauh dalam ladang sawit. Alin dan geng perempuan tak nak ikut sebab jauh dan takut mak marah. Jadi tinggallah Amy, Epul dan Soleh, 3 budak lelaki yang berani mati ni, pergi ke sungai tu secara rahsia tanpa bagi tahu mak ayah. Sampai je kat sungai tu, memang cantik gila. Air hijau, sejuk, ikan banyak. Amy paling excited. Tak sempat buka baju, dia terus terjun. Dam! Epul dan Soleh terkulat-kulat kat tebing baru nak buka baju. Diorang tunggu Amy timbul. Seminit berlalu. Amy tak muncul-muncul. Epul dan Soleh dah cuak. Jantung berdegup laju. Tiba-tiba, push! Amy timbul balik dengan muka berseri-seri. Amy cerita benda pelik. Dia kata kat dasar sungai tu, dia jumpa seorang perempuan cantik pakai baju merah macam puteri. Puteri tu ajak dia makan. Siap hidang nasi dan air susu yang sedap sangat. Amy ajak Epul dan Soleh turun sekali. Jomlah, puteri tunggu korang nak bagi makan. Tapi Epul dan Soleh takut. Diorang geleng kepala, tak nak terjun. Sebab kawan-kawan dia tak nak ikut, Amy terjun balik seorang diri sebab nak sambung makan dengan puteri tu. Itulah kali terakhir Epul dan Soleh nampak Amy bernyawa. Amy tak timbul-timbul dah lepas tu. Epul dan Soleh panggil nama Amy sampai suara serak, tapi sungai tu sepi. Diorang tak berani nak terjun selamatkan Amy sebab sungai tu dalam. Akhirnya, diorang lari balik rumah sambil menangis bagi tahu mak ayah Amy. Satu kampung gempa. Operasi mencari Amy dijalankan sampai ke malam, tapi gagal. Esoknya, pasukan penyelamat dan orang kampung turun lagi ramai. Akhirnya, jasad Amy ditemui kat dasar sungai. Kaki arwah tersangkut pada kaki salah seorang penyelamat. Bila dibawa naik, jasad Amy kaku, pucat dan perut dia buncit air. Tapi apa yang doktor jumpa masa bedah siasat? Buat satu kampung meremang. Dalam perut arwah Amy, penuh dengan cacing tanah dan telur semut yang memutih. Rupa-rupanya, itulah nasi dan susu yang puteri tu bagi makan kat dia. Kata orang tua-tua, puteri baju merah tu mungkin jelmaan penunggu sungai yang menagih korban. Sejak hari tu, geng Alin tak berani dah jejak kaki ke sungai tu. Dan kabarnya, kadang-kadang pemancing masih nampak ikan besar bersisik hitam timbul kat situ, menunggu mangsa seterusnya.